Assalamualaikum dan welcome back to another episode of Motor Maniac. Video sebelum ni korang dapat dah a dose of mic kan. Korang nak sangat mic kan. So korang dah dapat dah a dose of mic. Tapi sekarang aku dah kembali. Korang suka tak suka, korang kena stay tengok video ni. Faham tak? Sorry kalau korang tak suka aku. Aku tahu aku kan mic. So, malah nak cakap banyak. Korang nampak tak t-shirt yang aku tengah pakai sekarang? T-shirt ni sumpah gempak gila, sumpah cantik gila. Sebab t-shirt ni akan drop pada Retro Havoc, iaitu 31 Mei ni, antara collaboration between Motor Maniac dan juga Biadab. Collection yang kita panggil Mischievous. So, kalau korang nak beli merch Mischievous ni yang solid-solid macam aku tengah pakai ni dan macam-macam lagi, korang boleh datang ke Retro Havoc pada 31 Mei ni. Selain tu, kalau korang nak merch yang gempak daripada Motor Maniac, korang boleh terus pergi ke www.motormaniac.store ataupun TikTok Shop kita orang dan scroll situ dan beli terus. Dan last sekali, kalau korang ada apa-apa masalah bateri, korang boleh Roger Batteriku sebab batteriku sentiasa menolong korang 24/7, 365 days a year, 24/7 untuk korang sahaja. Dan kalau kereta korang ada apa-apa masalah bateri, korang boleh terus call batteriku dan tukar bateri ke bateri Astra sebab semua budak-budak kereta dah tukar ke bateri Astra sebab bateri Astra ni sangat-sangatlah bagus. Selain tu, kalau korang ada apa-apa masalah selain masalah bateri, korang perlukan roadside assist, towing ke apa-apa pun, korang boleh Roger Batteriku sebab kita sediakan semua servis-servis tu untuk korang. So habislah cerita pasal batteriku dan juga Motor Maniac. Hari ini aku nak cerita kat korang tentang salah satu kereta Continental yang sangat ikonik sampailah hari ini, salah satu kereta favourite aku tersendiri, iaitu Mercedes 190e. So jom kita dive into the history of Mercedes 190e. Let's go. So Mercedes 190e ni telah dilaunchkan ataupun dilahirkan pada tahun 1982. Salah satu aim dia pada ketika tu, Mercedes memang target dia nak compete dengan BMW E30 3 Series. Sebab time tu BMW E30 ni tengah macam on top lah. So apa lagi Mercedes keluarkan lah Mercedes 190e ni. Selain tu, kereta ni di-nicknamekan as Baby Benz sebab dia punya design yang compact, luxurious, exclusive sedan, dan tak terlupa dia punya Mercedes perfectionist engineering yang dikeluarkan memang engineered for performance dan juga exclusivity. So dia membawa macam sports car tapi korang tak rasa macam sports car sebab dia selesa, langgar lubang semua korang tak rasa. Tapi memang boleh tapau E30. Aku sebagai Bima Boy cakap tak tapi facts dia boleh. Seterusnya, untuk pengetahuan korang, 190e ini dikeluarkan dengan first ever untuk Mercedes Untuk Mercedes, first ever multi-link suspension. So 190e ini memang dikeluarkan dengan tryout run. Bagi senang cakap, tryout run untuk Mercedes keluarkan multi-link rear suspension. Selain tu, kereta ni juga known for its build quality, reliability dan juga dia punya safety features. Sebab kereta yang compact, body yang sangat-sangatlah tahan, dia tak reput, dia tak repuh, dia tak apa-apa pun, memang solid body dia. So bila accident ke apa-apa, memang safety wise 190e on top. Seterusnya, kereta 190e ini juga dikeluarkan dengan pelbagai trim, iaitu kita ada 190, iaitu the lowest trim lah, nak katakan lowest spec. Lepas tu dia ada keluar 190e which is fuel injected lah, dan juga diorang ada 190D. 190D ni adalah kereta 190e tapi version diesel. So selain daripada 190, 190e, 190D tu, dia juga ada a performance model, performance trim, macam-macam. Ni pergi dulu. Aduh, buat hal pula kereta ni. Nak towing? Panggil je batteriku.com. Macam pelbagai kereta-kereta pada zaman dulu, memang kebanyakan dia akan keluar dengan performance trim. So bagi 190e ni,
dikeluarkan performance stream di antara Mercedes dan juga Cosworth pada tahun 1983, di mana dua company ni bergabung untuk keluarkan satu kereta yang sangat hebat, iaitu 190e Cosworth, ataupun lebih dikenali sebagai 190e 2.3 16 valve. Sebab apa dikenali sebagai itu? Sebab enjin yang didatangi adalah enjin 2.3 liter dan 16 valve. Selain tu, kereta ni dilengkapi dengan 185 horsepower dan didebukan pada tahun 1984 di Nürburgring, di mana Mercedes telah ambil semua driver-driver F1, ada dalam 20 orang, untuk buat satu gimmick untuk debukan kereta ni kepada dunia luar. Dia ambil semua driver-driver ni dan race di Nürburgring, dan dia orang bagi setiap F1 driver ni satu 190e 2.3 16 valve ni untuk race dalam Nürburgring. Dan untuk pengetahuan korang, pada race tu kita punya racer kegemaran iaitu Ayrton Senna telah mengambil kemenangan. So disitulah mana Mercedes menggunakan fenomena ataupun marketing plan tu untuk debukan kereta ni ke dunia luar. So bagi aku itu satu idea yang gempak daripada Mercedes yang mungkin tak ramai company akan terfikir untuk buat, tapi Mercedes dapat buat. Dan pada tahun tu adalah tahun 1984. Gila. So marketing tu memang itu je lah marketing dia, which is newspaper. Diorang tak ada social media macam kita sekarang kan. So newspaper lah diorang buat benda tu masuk newspaper. Semua orang tengok, ush, 190e keluar baru lah, engine 2.3 liter, 16 valve, 185 horsepower. Dari situlah Mercedes membuat marketing dan sale diorang. Okay, moving on to DTM dan juga 190e punya evolution models. Kau ingat Mitsubishi jadi Evo, Mercedes pun ada Evo, dua M. Hahaha, tahulah tak kelakar. Cut balik lah benda tu kan. Kau buang benda tu sebab tak kelakar. Pergi mampus aku kelakar. Pergi mampus. So, kenapa Mercedes keluarkan evolution models? Diorang bawa keluar evolution models ni untuk compete dalam DTM sebab ada homologations. Dia macam regulations tapi a little bit more complicated punya word, which is homologations. Homologations ni senang cerita cakap macam untuk korang enter race tu, korang kena createkan satu kereta daripada factory untuk masuk race. Contoh, senang cakap macam Proton Wira C99. Dia orang createkan C99 ni untuk masuk dalam rally. So, Mercedes createkan Evolution 1 dan juga Evolution 2 untuk masuk ke DTM. So, apa perbezaan dia antara Evolutions dan juga yang aku cakap tadi Cosworth kan? So Evolutions ni body dia, white body. Dia punya fender lagi cantik, dia punya design lagi sleek, lagi cuna nak katakan, senang cakap. Selain tu engine dia menggunakan 2.5 liter 16 valve. Tapi dia ada perbezaan sedikit sebab Evolution 1 ni keluar pada tahun 1989 dan Evolution 2 ni keluar pada tahun 1990. Perbezaan dia adalah tuning dan juga body kit design. Itulah saja, tak adalah besar sangat perbezaan dia, very minor. Selain tu, kereta ni produce dalam anggaran 235 horsepower. Dan juga kalau korang boleh sedar kan, kalau korang boleh tengok dia punya wing dia yang sangat-sangat cun dan sangat-sangat bila korang tengok dari belakang, korang takkan boleh lupakan. Memang iconic wing dia. Selain tu, kereta Evolution 1 dan Evolution 2 ni juga dibuat khas sebab time tu memang rival dia BMW E30 M3 kan. Biasalah Mercedes ni tak boleh tengok orang lain senang kan, dia nak juga lawan. So, dia memang buat Evolution 1 dan 2 ni untuk berlawan, bersaing di dalam track dengan BMW E30 M3. Tapi malangnya dia dapat mengalahkan lah BMW M3 E30 tu. Tapi tak apalah, tu cerita lain, malah nak cerita. Jadi sebabkan itulah Mercedes mendapat credibility yang tinggi di dalam competition touring. Dan pada tahun 1993, the production finally ended untuk kereta yang sangat-sangatlah ikonik ni, dan kereta Mercedes W202 telah menjadi salah satu successor dia. Kalau aku tak inform tadi, for your guys, aku ni dah macam budak Melayu tak sekolah. For you guys punya information, Mercedes 190e ni dia punya chassis number adalah W201. So, successor dia adalah W202. Dan pada masa ini dan hari ini, aku boleh katakan Mercedes 190e ni menjadi salah satu kereta klasik car yang digemari dan disayangi oleh orang yang ramai.
Termasuklah aku memang suka 190E ni. Tapi kalau kau nak bagi aku E30 tak pun 190E, memang aku akan ambil E30 lah, sebab lagi cun. So cukuplah kita berborak tentang Pak H tu kan. So itulah saja daripada aku. Yang baik-baik semua datang daripada Tuhan, dan yang buruk-buruk semua datang daripada Nabil. See you guys in the next episode. Apa-apa Roger Chow, jangan lupa datang ke Retro Havoc untuk dapatkan Mischievous punya collection. Kalau korang tak beli, memang korang akan rugi. Jangan berada di kalangan-kalangan orang yang kerugian. Jadi see you guys in the next episode. Apa-apa Roger Chow. Kau ni memang lengai lah. Apa-apa Roger Chow.